Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng yang belum jumpa-jumpa dah. Okey, pada video kali ini penjelasan lengkap berkenaan dengan info yang tular di serata media sosial berkenaan dengan ucapan daripada PMX yang mengatakan mahu menambah SARA, sumbangan asas rahmah. Jom kita mulakan. Baik, jadi pada video kali ini admin nak jelaskan supaya kita faham dengan sepaham-fahamnya apa yang berlaku, situasi bagaimana dan adakah memang benar akan ditambah SARA untuk tahun 2026. Okey, pertama sekali kita kena faham ucapan yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah semasa kempen. Admin ulang semasa kempen pilihan raya PRN Sabah. Jadi, apa yang diperkatakan oleh PMX ini merupakan hasil pertemuan dia, beliau dengan seorang makcik ni yang secara bersemuka dan ia sangat menyayat hati, menyentuh hati Perdana Menteri. Okey? Sebelum nak cakap lebih mendalam, kita tengok dulu klip ni. Okay, it's a small matter. It's not big. Tapi tengok this lady dapat beras SARA ni dengan minyak, dia tersentuh, saya pun tersentuh. Dia tengok dia, saya pun sedih. Kalau macam ni SARA, don't worry, more SARA will come. Ya. Dari mana saya belajar? Bukan dari member parlimen, bukan dari Timbalan Menteri, Adun atau Menteri tak. Dari kakak itu dari kampung Sulaman itu. Sulaman. Kerana dia cakap dari hati. Saya tengok mata dia. It's viral, you can see how sincere. Ya, kita dah tengok. And really it touched my heart. Ya. Dan saya kata kalau macam inilah orang appreciate, we have to do more. We work hard, ekonomi kita baik, kerajaan kita kuat, Pakatan Harapan menang. Okey, dah tengok. Okey, jelas dinyatakan oleh Perdana Menteri, more SARA will come. Akan lebih SARA pada masa yang akan datang yang akan diberi. Tapi tidak dispesifikkan bila adakah SARA 2026 ataupun SARA yang seterusnya. Okey, dan perkara kita faham dengan jelas yang kita harus fahami ucapan semasa berkempen kadang-kala ia tidak berlaku pada tidak dilaksanakan. Itu kita kena faham. Nama pun berkempen. Jadi semasa berkempen, siapa-siapa pun boleh melontarkan apa-apa, tak kira lah parti apa sekalipun. Okey, kita tak nak sembang politik kat sini. Cuma apa yang kita perlu faham belum tentu lagi akan ada SARA ditambah. Terutama untuk tahun 2026. Yang mana untuk tahun 2026 segalanya telah pun dipersiapkan oleh LHDN. Jadual pembayaran, amount. Okey. Dan bagi pandangan admin apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri ini lebih kepada ucapan berkempen. Yes, kalau beliau mahu menambah baik SARA ni, admin berpendapat bukanlah pada tahun 2026. Tapi mungkin pada tahun 2027 dan seterusnya. Okey. Itu dia. Dan sebarang perubahan pun tak ada lagi buat masa ni. Tak ada apa-apa pemakluman pun tentang tambahan SARA. Ramai yang bertanya pada admin, betul ke? Jawapannya, ucapan itu benar, tapi pelaksanaannya belum tentu lagi ia akan dilaksanakan buat masa ni. Mungkinlah untuk tahun depan. Dan mungkinlah boleh jadi pada tahun ni satu pemakluman lain pula secara media dikeluarkan. Tapi admin akan respect sekiranya suara seorang penduduk di Sulaman didengari dengan mudah. Tu kat situ admin respect lah. Maksudnya hanya satu orang insan boleh merubah banyak benda, yang mana manfaat SARA ni boleh dinikmati oleh ramai orang, bukan makcik itu saja. Okey, jadi kita kena fahamlah ucapan semasa pilihan raya bukanlah suatu jaminan ianya akan dilaksanakan, terutama dalam masa yang terdekat ni tahun 2026 punya SARA. Okey, jadi ramai yang bertanya dalam perkara ni betul ke, benar ke? Jawapannya taklah betul, tidaklah tidak betul. Tunggulah kalau ada, ia akan dimaklumkan oleh pihak MOF melalui siaran media. Maklum perkara ni. So far, SARA masih kekal dengan amount asalnya
Dan macam Emin cakap tadi lah, ucapan semasa berkempen, pertemuan semasa berkempen pilihan raya belum tentu lagi menjamin sesuatu pelaksanaan program itu. Okey? Jadi jelaslah apa yang disampaikan dan ramai yang bertanya ni, sabar-sabarlah ya. Kalau ada nanti. Emin tak jamin pun ada, tapi kalau ada lah nanti. Okey? Ia semua terletak kepada budi bicara dan ihsan daripada Perdana Menteri sendiri. Okey, kalau beliau nak on, maka on lah perkara tu. Ya? Tambah baik saraf daripada segi amal lah maksudnya tu. Okey, semoga jelas dengan apa yang sampaikan dan manfaat pada semua. Kita jumpa lagi. See you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.